korang pelik dengan tips pertama yang saya nak beri. Assalamualaikum, saya Dr. Shahrizal daripada Columbia Asia Hospital Setapak. Korang pernah tak rasa sakit-sakit badan semasa memasak, berkemas untuk raya, pasang langsir, driving balik kampung? Okey, dekat sini saya ingin berkongsi 4 tips berkenaan dengan cara-cara untuk mengatasi sakit-sakit belakang, sakit badan semasa hari raya. Sebelum memulakan aktiviti fizikal untuk mengemas rumah, mengangkat barang-barang berat, adalah dinasihatkan supaya kita warm up dulu dan stretching, sebab bila kita mengangkat barang-barang berat, kita boleh menyebabkan kecederaan kepada otot-otot dan sendi kita. So it's better that we warm up first and do gentle stretching prior tu sebelum memulakan kerja mengemas. Tips kedua adalah kita perlu maintain posture yang betul sepanjang hari raya, masa kita mengemas atau masa mengangkat barang atau masa mengemop. Posture kita kena sentiasa betul. Kita punya belakang, back spine kena sentiasa straight. Dan kalau kita nak angkat barang, we have to keep our back straight. Belakang tu kena sentiasa straight, bengkokkan lutut untuk mengangkat barang. Okey, ini tips yang ketiga kepada mak-mak yang diri lama, yang nak masak rendang, ketupat, tu semua adalah dinasihatkan untuk pakai back support, especially kalau yang ada low back pain. Tips yang keempat, kalau dah letih memasak, masak ketupat, masak rendang tu, dinasihatkan untuk berehat. Take 5 and stay hydrated. Minum air, rehat, nanti baru sambung balik.